Hello again, good morning dan selamat pagi everyone. Saya harap kamu semua sihat. So sekarang ni everyone, kita berada di dalam salah satu stesen MRT train Malaysia. Inilah dia, Putrajaya Line. Jadi stesen ini everyone adalah Conley Complex Aircraft Conley Station. Jadi yang ini merupakan salah satu stesen yang mana pengunjung-pengunjung boleh turun di sini untuk melihat salah satu attraction yang terdapat berdekatan dengan persiaran KLCC. Jadi yang ini merupakan alternatif train yang bagi saya sangat murah. Jika pengunjung-pengunjung ingin slow travel daripada Kuala Lumpur International Airport, saya boleh rasakan ramai pengunjung-pengunjung, terutamanya pelancong daripada luar negara, contohnya UK, US, Jepun, Korea, China, dan banyak lagi negara-negara yang lain yang sudah lama tidak datang ke sini. Inilah dia perubahan-perubahan terkini, infrastruktur, facilities, laluan pejalan kaki, bangunan-bangunan skyscrapers setakat bulan Ogos tahun 2026 di Kuala Lumpur. Dan yang ini pula everyone merupakan progress the Pavilion Square, yang itu merupakan antara latest luxurious building apartment yang masih dalam proses untuk disempurnakan everyone. Jadi everyone, kalau kamu masih ingat, sebelum ini saya ada bawa kamu ke area Bukit Bintang City Center untuk melihat the latest modern pedestrian zebra crossing daripada Bukit Bintang ke The Exchange TRX. Bagi saya sebagai active traveler yang suka exercise, berjalan kaki, jalan-jalan di area sekitar bandar-bandar yang terdapat di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur City Center. Jadi saya lebih suka untuk menggunakan laluan-laluan pejalan kaki yang terdapat di Malaysia ini. Jadi mana-mana kamu yang belum sempat melihat zebra crossing yang terbaru yang terletak di antara Bukit Bintang dan TRX City, kamu boleh cek sahaja video tersebut di end screen nanti. Sekarang ni apa yang saya bakal tunjukkan kepada kamu everyone.
satu lagi perkembangan terkini yang terdapat di Ombak Mall KLCC. Mesti ramai di antara kamu yang mesti sudah tidak sabar untuk melihat apa attraction retail shop yang terdapat di Gallery Concept Shopping Mall yang terbaru di KLCC. Memang sangat mudah untuk penduduk-penduduk atau penghuni-penghuni yang tinggal di area persekitaran persiaran KLCC ini, sebab mereka inilah salah satu pengunjung utama shopping mall Ombak KLCC apabila ia telah siap nanti. Di sini kalau kamu perasan pun ada yellow zebra crossing everyone. Sebab yang ini merupakan salah satu laluan kenderaan persiaran KLCC yang seringkali sesak. Dan yang ini pula everyone adalah laluan pejalan kaki yang terdapat bersebelahan sahaja dengan bangunan Naza Tower. Betul-betul sangat cantik. Jadi sangat mesra pengguna. Jika mahu ke MRT Station persiaran KLCC, dia punya jarak daripada sini ni adalah lebih kurang dalam 300 meter macam itulah everyone. Jadi saya boleh rasakan mesti ada di antara kamu yang jarang-jarang berjalan di area sekitar sini. Penghuni-penghuni yang tinggal di area sekitar sini ni, orang punya experience tu adalah next level, sebab setiap hari mereka ditemani oleh bangunan-bangunan ikonik yang terdapat di KLCC ini. Oh my god everyone, betul-betul sangat cantik. Rupa bentuk desain, architectural, exterior design Ombak KLCC Malaysia ini. Ini betul-betul sangat satisfying everyone. Jadi yang ni everyone merupakan salah satu laluan entrance untuk masuk ke Ombak Mall KLCC. Jadi setakat hari ini tempat ini masih belum officially buka. Jadi akan datang salah satu attraction di sini ni akan terdapat Food Empire. Kamu boleh nampak sendiri kalau itu sumber daripada official website Ombak KLCC. Akan ada Food Empire everyone. Jadi yang ni adalah laluan untuk ke KLCC Park. Akan ada Ayame, See You Malaysia, Saloon pun ada juga. Dan everyone yang sudah lama tidak datang ke KLCC, kamu boleh nampak sendiri KLCC Park sudah ada banyak perubahan, yang mana dia punya area landscape taman tu ada extend sedikit sehinggalah area depan kita ni.
Sebab di sini nih everyone akan ada ombak KLCC yang bakal buka tidak lama lagi. So everyone, itu sahaja video saya untuk hari ini. Perkembangan terkini setakat bulan Ogos di area ombak KLCC ini. Jadi mana-mana kamu yang suka saya buat video macam ini lagi, jangan lupa like, komen dan share video ini everyone.